Profesor Kim mengklik untuk interaksi dan menunjuk ke arah saya dan berkata dalam bahasa Inggeris. Pernahkah anda mengalami detik-detik jatuh cinta? Bolehkah anda kongsikannya kepada kami? Saya menyusun bahasa dalam fikiran saya dan bahasa Inggeris bergulung di hujung lidah saya beberapa kali sebelum saya bercakap. Dalam setiap saat apabila saya melihat orang yang saya suka, saya merasa hati saya berdebar-debar. Setiap kali saya melihat orang yang saya suka, saya rasa jantung saya berdegup. Tangan Yonje di atas papan kekunci sedikit dikepal dan matanya direndahkan. Para pelajar menjerit wah. Profesor Kim yang tegas pun boleh tersenyum. Apabila saya duduk, saya rasa muka saya semakin panas. Saya tidak berani mengangkat kepala saya lagi. Saya tidak tahu siapa yang menghantar foto saya dan Yonje berpandangan sesama sendiri tadi di forum. Kadang-kadang kepantasan pelajar kolej bergosip memang mencabarkan. Terdapat banyak komen di bawah foto itu. Pandangan ini antara satu sama lain agak menyentuh hati. Saya tiba-tiba teringat kata-kata romantis Yun-Ei di dalam kelas. Mungkinkah dia mengatakannya kepada Yonje? Adakah heroin dari sebelum ini orang yang berlainan? Adui, perkara ini benar-benar tidak berkesudahan. Saya mencangkung untuk susulan dan masih tiada ulasan. Ada sesuatu yang menarik setiap hari. Ia sangat menyeronokkan. Cara Yonje memandang Hyun-Ei memang romantis. Teman lelaki saya selalu memandang saya seperti ini sebelum kami bersama. Mesej-mesej itu menakutkan saya. Imajinasi setiap orang sangat tinggi. Jelas sekali cinta saya ini sahala dan tidak berbalas. Yonje keluar untuk membalas sekali lagi kali ini. Saya harap semua orang akan berhenti membuat spekulasi. Setiap orang mempunyai kehidupan mereka sendiri. Dan tolong berhenti mengusik gadis. Saya merenung terus ke skrin dan menontonnya beberapa kali. Ini, dia tidak menafikannya. Adakah dia bercakap untuk saya? Saya melompat dan memeluk Yun. Ia benar-benar mengujakan. Yun juga mula berseri-seri dengan keterujaan. Kali ini benar-benar mengujakan. Anda perlu memenanginya. Anda telah menyukainya sekian lama. Ngomong-ngomong, dia benar-benar sukar untuk dipikau. Dan anda telah bekerja keras untuk sekian lama. Saya mengeluarkan ulasan 500 perkataan dari beg sekolah saya, memegangnya di tangan saya, dan berlari ke pejabat. Dia duduk di dalam pejabat dan menggosok perlahan keningnya selepas selesai menulis. Saya diam-diam memerhati di dalam dan mendapati bahawa setiap kali saya melihat dia bekerja dengan serius, degupan jantung saya akan menjadi laju gila. Masuklah. Jika anda ingin melihat, anda boleh masuk dan lihat. Saya meletakkan ulasan itu di atas mejanya dan apabila saya menghulurkannya, hujung jari kami bersentuhan ringan dan kemudian berhenti sebentar dan pergi. Seperti dua rama-rama bersentuhan antara satu sama lain dan kemudian terbang dengan cepat. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, lain kali jangan ponting kelas. Selain itu, anda harus menyimpan foto anda dengan baik supaya anda tidak membuat sebarang kesilapan lagi. Baiklah. Dia menahan saya. Hyuni. Profesor Kim akan menghantar saya ke persidangan perdagangan asing pada Sabtu depan untuk pertukaran. Saya boleh membawa rakan sekelas sarjana muda bersama saya. Sudikah anda pergi bersama? Saya menarik nafas panjang dan tiba-tiba teringat apa yang dia katakan. Jadi saya berkata dengan ringan dan mengusik, adakah anda mahu saya pergi? Menurutnya sebelum ini, dia mungkin akan berkata, lupakan jika anda tidak pergi. Tetapi apa yang dia jawab sekarang ialah, yang saya boleh ingat hanyalah awak. Malam sebelum Sabtu, saya terlalu teruja untuk tidur. Apabila semangat saya tinggi, saya cenderung mengalami insomnia. Saya mencari di internet banyak video dan audio yang menenangkan untuk tidur yang baik. Saya mendengarnya beberapa kali, tetapi ia tidak memberi kesan sama sekali. Sebaik sahaja anda menutup mata saya, pelbagai jenis fikiran akan datang ke fikiran saya. Kemudian saya berputus asa. Saya masih ingat bahawa apabila saya mula-mula jatuh cinta dengan Yonje, saya berjaga semasa waktu rehat dan gelang tangan saya dengan panik mengingatkan saya bahawa degupan jantung saya terlalu tinggi. Adakah perjalanan bersamanya esok adalah dating yang kecil? Suara lain muncul dalam fikiran saya dan menafikannya. Adakah saya otak cinta?
Bagaimanakah persidangan perdagangan asing boleh dianggap sebagai dating, tetapi saya boleh bersama dia sepanjang masa? Saya menghantar mesej kepadanya. Adakah terdapat sebarang proses khas untuk persidangan esok, seperti yang dijangka? Yonje juga tidak tidur. Tidak, cuma jangan sesat. Ini adalah pertukaran percuma, terutamanya untuk belajar tentang produk perdagangan asing dan makan bersama mereka. Saya bertenang sedikit. Saya bertanya, adakah anda masih belajar? Dia seorang yang sibuk, sentiasa sibuk sehingga awal pagi. Sudah siap setengah jam yang lalu. Tetapi saya mempunyai firasat bahawa anda akan menghantar mesej. Jadi saya terus menunggu. Selamat malam. Dia sedang menunggu saya menghantar mesej. Saya terdiam. Selamat malam. Begini, saya lagilah. Tidak boleh tidur. Persidangan pertukaran perdagangan asing ini dijadualkan di bandar bersebelahan yang boleh dicapai dalam masa 1,5 jam dengan kereta. Walaupun saya tidak tidur nyenyak malam tadi, saya masih bertenaga apabila saya bangun. Sebelum keluar, saya bersolek ringan dan memakai sket biru yang lebih formal. Melalui tingkap, anda boleh melihat hari yang cerah di luar. Hujan turun dari semasa ke semasa beberapa hari lalu, tetapi tanpa diduga hari ini reda. Yonje memakai sut formal dan bertali leher di hadapannya, kelihatan berbeza daripada biasa. Dia bersandar pada kereta dan terpegun seketika apabila dia melihat saya, dan kemudian membuka pintu untuk saya, selepas masuk ke dalam kereta. Saya secara senyap-senyap mendekati telinganya dan bertanya dengan suara yang hanya boleh didengari oleh kami berdua. Adakah saya kelihatan bagus? Yonje memandang ke hadapan, merenung kerusi kereta di hadapannya, dan segera menjawab, nampak bagus. Selepas mendapat jawapan yang memuaskan, saya memejamkan mata dengan lega dan ingin menyambung tidur di dalam kereta. Hanya dalam 1 jam, saya tidur dengan nyenyak dan mempunyai banyak mimpi, walaupun saya tidak berapa ingat kandungannya. Ia pasti mimpi yang baik. Apabila saya tersedar, saya mendapati diri saya bersandar pada bahu Yonje. Jika anda bergerak sedikit, anda masih dapat menghidu bau minyak wangi yang sama-sama yang datang darinya, yang membuatkan orang berasa sangat tenang. Peliknya, saya sentiasa mengawal diri untuk tidak condong ke arahnya. Saya menegakkan badan dan menyentuh pipi saya dengan tangan saya. Maaf, saya tidak tertidur dan tidak sengaja tadi. Yonje memusingkan bahunya seolah-olah tiada apa yang berlaku. Tidak. Mengapa? Masa awak tidur tadi, awak bercakap dalam tidur. Seolah-olah awak panggil nama orang. Habislah aku. Saya melihat pemandu di tempat duduk hadapan melemparkan senyuman melalui cermin pandang belakang. Masa awak tidur tadi, awak bercakap dalam tidur. Seolah-olah awak panggil nama orang. Aduh, macam mana ni? Saya terlupa bahawa saya biasa bercakap semasa tidur. Disebabkan kejadian ini, saya dikritik berkali-kali oleh rakan sebilik saya. Mereka secara rahsia akan merakam kejadian itu dan kemudiannya disiarkan secara terbuka. Apa yang saya cakap? Saya panggil nama apa? Saya memanggil nama dia K. Ini kali pertama saya keluar dengan dia. Tolong elakkan kejadian yang memalukan. Yonje memiringkan kepalanya dan berkata dengan serius. Nampaknya kamu memanggil ikan kecil. Dan kamu merungut perkataan ini berulang kali. Nasib baik bukan nama penuh. Ikan kecil adalah nama yang saya senyap-senyap berikan kepada Yonje. Bunyinya sangat comel, tetapi jika dia tahu bahawa saya memberinya nama seperti kanak-kanak, dia mungkin tidak dapat menerimanya. Saya juga mengada-adakannya dengan serius. Ikan kecil. Itu ikan emas saya. Ia sangat comel. Saya akan tunjukkan pada awak lain kali. Yonje mengeling ke arah saya, ekor matanya terangkat sedikit. Tetapi awak juga berkata, ikan kecil. Saya sangat menyukai awak dan ingin bersama awak dan sebagainya. Saya terkejut dan terdiam. Saya tiba-tiba menyedari bahawa orang ini berpura-pura keliru. Sangat teruk sekali. Selepas tiba di pameran persidangan, kami berdua mula berjalan-jalan dengan santai. Saya dan Yonje adalah kedua-dua jurusan bahasa Inggeris. Dan kami berdua mahu bekerja dalam perdagangan asing pada masa hadapan. Beberapa tetamu asing mendengar bahawa kami adalah wakil dari universiti dan datang untuk bercakap dengan kami. Yonje tinggal di luar negara selama beberapa tahun.
Dia mempunyai bakat bahasa Inggeris yang sangat baik dan dia boleh berkomunikasi dengan orang asing mengenai topik yang mendalam. Saya mendengar dengan teliti ucapan Yonje sepanjang masa dan tidak peduli langsung apa yang orang lain katakan. Mereka berdua berjalan masuk ke dalam dan akhirnya menyelesaikan prosedur yang diperlukan. Yonje bertanya, adakah awak bosan? Saya menggelengkan kepala. Tak bosan kalau saya dengan awak. Jamuan malam itu diadakan di sebuah hotel yang besar. Bahagian dalam hotel itu tersegam indah dan lebih megah daripada hotel yang pernah saya lihat sebelum ini. Ramai ahli perniagaan dan ahli politik sedang bersulang dan berbual di meja. Apabila dia hampir sampai ke meja kami, Yonje memandang ke arah saya dan berkata, biar saya bantu awak mendapatkan segelas jus oren. Saya memegang tangannya dan berkata, terima kasih. Seorang hartawan kewangan berjalan ke arah Yonje dan mendentingkan gelas dengannya. Saya pernah memberi kuliah di sekolah kamu sebelum ini dan telah melihat beberapa pencapaian akademik kamu. Sangat bagus. Kamu boleh pertimbangkan untuk bekerja dengan kami selepas tamat pengajian. Yonje hanya meneguk gelasnya dengan sopan dan berkata, terima kasih, ini satu penghargaan yang besar. Dapat dilihat bahawa Yonje juga tidak menyukai interaksi interpersonal seperti ini. Selepas satu pusingan, wajahnya menunjukkan sedikit keletihan. Selepas seketika, kepala saya sudah pening. Mungkin sebab kurang tidur malam tadi dan sibuk sepanjang hari ini. Jamuan juga akan berakhir tidak lama lagi. Saya merasakan kepala saya pening dan bertanya dalam keadaan terpinga-pinga. Sudah sampai rumah? Yonje membawa saya keluar dari lobi hotel dan membetulkan. Kami baru nak balik sekarang. Bulan purnama tergantung tinggi di langit, memancarkan cahaya bulan yang terang. Lampu jalan di jalan berwarna kuning hangat dan terdapat sangat sedikit pejalan kaki. Dia memegang bahu saya dan berkata tanpa daya, bolehkah berjalan? Aku berhenti berjalan dan memandangnya dengan mata yang basah. Saya boleh sebenarnya. Anak mata Yonje memantulkan pipiku yang merah. Dia nampak malu sedikit. Mengalihkan pandangannya ke tempat lain dan berhenti bercakap. Saya bersandar lebih dekat dan bertanya, kenapa awak tidak berani memandang saya? Yonje hanya menjauhkan diri sedikit dari saya. Kamu sudah pening. Saya tahu mulut lebih laju daripada siri otak. Saya berjalan dan bercakap seperti orang gila. Saya telah mengejarnya sekian lama, tetapi dia masih suam-suam kuku terhadap saya. Apa yang saya gagal lakukan, saya sering bermimpi tentang dia, dan dia sentiasa kelihatan baik dalam mimpi saya. Tetapi rasanya dia susah untuk dipukau. Kenapa dia masih bermain hila kecil dengan saya? Awak ada nampak dia? Awak tahu tak dia kat mana? Cari dia kat sini untuk saya. Saya nak tanya dia secara berdepan. Yonje bersabar dan menenangkan saya seperti kanak-kanak. Saya nampak dia. Awak nak tanya apa? Saya menutup mata saya dan berfikir sejenak. Kemudian merungut. Saya nak tanya dia suka saya ke tak. Udara membeku selama beberapa saat dan rasanya seperti suhu sekeliling meningkat dengan cepat. Dia berbisik dengan serius. Dia suka awak. Betul, dia suka awak. Ayat ini jatuh ke telinga saya. Seperti halilintar masuk ke kepala saya. Saya sedar sedikit dalam sekelip mata dan pening saya tidak sekuat dahulu. Orang yang berdiri di sebelah saya tidak lain tidak bukan adalah Yonje. Tadi dia cakap. Suka saya ke? Saya memegang pergelangan tangannya dan berkata, apa yang awak cakap tadi? Yonje tergelak perlahan. Adakah awak sedar sekarang? Saya tidak sangka saya mempunyai kuasa besar untuk membuatkan orang sedar serta-merta. Kedua-dua orang itu berdiri di bawah lampu jalan, meregangkan siluet bertindih mereka. Yonje membantu saya berdiri tegak dan memandang saya dengan mata yang cerah. Saya cakap, saya suka awak. Mungkin apabila saya diberi susikulen itu, hati saya sudah terharu. Yonje membantu saya berdiri tegak dan memandang saya dengan mata yang cerah. Saya cakap, saya suka awak. Mungkin apabila saya diberi susikulen itu, hati saya sudah terharu. Walaupun saya cuba menahan diri berkali-kali, saya gagal. Jika anda kurang degil sedikit, saya mungkin dapat meyakinkan diri saya untuk tidak mengambil hati sangat tentang anda. Saya bergumam. Anda berbohong kepada saya.
Kemudian anda meminta saya menulis ulasan 3,000 perkataan. Yonje berkata, memang. Salah untuk punting kelas. Dan saya tidak nampak awak dalam kelas. Dua kelas sangat sukar. Bagi 3,000 perkataan, saya marah sedikit sebab ingat awak cuba menghantar gambar kepada budak lain. Tolong maafkan saya selepas mendengar ini. Saya berasa sangat lega dan menitiskan air mata. Saya menepuk muka saya dengan tangan saya untuk bangun dengan cepat. Saya mahu bangun dan mendengar kata-kata ini. Tetapi detik seterusnya, saya tersadung dan jatuh ke arahnya. Tetapi dia terus menangkap saya. Saya juga mahu menghukum awak kerana membiarkan saya mengambil inisiatif untuk sekian lama. Apa yang awak hendak menghukum saya? Tulis saya surat cinta 3,000 patah perkataan. Tiada plagiat, baiklah. Ini bukan hukuman. Dia menanggalkan kasut tumit tinggi saya dan membawa saya ke belakang. Saya baring di belakangnya dengan tenang, merasakan nafasnya yang sekata. Dia terus berjalan di hujung jalan seperti N. Sesekali, daun jatuh di bahunya dan ditiup perlahan oleh saya. Saya selalu merasakan adegan ini seolah-olah berlaku dalam mimpi. Aku dengan berhati-hati melingkarkan tanganku pada lehernya. Kata-katanya terdengar di telinga saya. Yun-i, bolehkah kita bersama? Saya berkata dengan nakal. Ya, tetapi syaratnya awak memikat saya sebulan supaya awak dapat merasai perasaan ini. Baiklah. Adalah masa sebulan, saya secara rasmi akan mengaku cinta saya kepada awak sekali lagi. Apabila saya bangun keesokan harinya, saya sudah berada di asrama. Saya tidur sehingga tengah hari. Apabila saya bangun, otak saya masih berdengung. Saya cuba bersungguh-sungguh untuk mengingati apa yang berlaku malam tadi selepas saya pening dan mengumpulkan banyak gambar. Kemudian saya membenamkan muka saya ke dalam bantal dan mengeluarkan bunyi berderak tinggi yang pertama pada hari itu. Yon mendengar bunyi itu dan menghampiri. Apa yang berlaku? Ngomong-ngomong, kamu tahu, Yonje yang menghantar kamu balik semalam. Kamu tahu tak kamu tidak sedarkan diri pada masa itu dan kamu gila bercakap bukan-bukan dalam mimpi. Ia sangat memalukan. Saya takkan buat benda tak senonoh kan? Yon tersenyum sinis. Tak boleh teruk sangat. Cuma, kamu berpegang pada tiang besar di tingkat bawah asrama dan tidak melepaskannya. Kami berdua hanya menarik awak dari sana. Saya tidak sedar bahawa anda sangat berkuasa apabila anda bercakap mimpi. Nampaknya agak memalukan. Tetapi, Yon, saya memegang bahu Yon dan menggoncangnya dengan kuat. Semalam Yonje mengaku yang dia sukakan saya dan mahu bersama saya. Mulut Yon terbuka luas, membuat bentuk O. Dia memegang tangan saya dan berkata dengan teruja, sungguh. Gadis kamu sudah berjaya. Selepas beberapa ketika, Yon, yang sangat emosi, menangis. Selepas membujang selama bertahun-tahun, Hyun Ei akhirnya keluar dari zaman bujang. Semua orang meraihkannya. Hari ini saya mahu menghadiahkan diri saya dengan hotpot. Apa kaitan bujang dengan makan hotpot? Belum sempat aku berfikir, terdengar nada deri mesej dari telefon aku secara refleks membukanya dan menekan terus ke dalam kotak sembang Yonje. Sudah tentu, itu adalah mesej yang dia hantar kepada saya. Adakah anda masih pening? Anda mempunyai minuman herbal di atas meja anda. Disediakan untuk anda. Jika anda tidak lagi makan tengah hari, anda nak pergi bersama-sama? Saya juga boleh bawa ke sana untuk awak. Saya bergelut seketika dan menjawab, mari kita pergi bersama. Ikan kecil, Yon merenung ekspresi saya dan berkata sambil tersenyum. Tengok ekspresi awak ini. Saya rasa dalam masa 3 hari, seluruh dunia akan tahu Yonje suka awak. Saya segera melompat dari katil dan pergi mencuci. Bukan 3 hari. 1 hari cukup. Aspero akan pergi dating.